dia diperkenalkan. Apa program hari ini? Apa khabar semua? Sihat ke tu? Puasa ke tu? First kali, aku nak minta maaf lah sebab lambat update program puasa kita. Sebab program kita hari ini adalah agihan bubur lambuk dan ayo balang. Kami bahagikan kepada dua kumpulan yang mana tua kacau bubur lambuk dan muda bancuh ayo balang. Untuk bubur kita buat 2 periuk besar, boleh dapat lebih kurang dalam 600 bekas. Untuk air balang kita buat 20 balang bersama 5 menu. Kita ada coklat vanila, jagung vanila, mojito strawberry, ribena dan onde-onde. Sebelum kita pergi lebih jauh, so program ni ditaja oleh Majlis Belia Felda, Majlis Belia Daerah Sungai Siput, GPW, KAF, JKKR, Abadin di Segar Enterprise kita dan Dapur Jemaah. Semoga murah rezeki lah hendaknya kita doakan. Okey, jom kita sambung. enjoy. Habis saja asar, kita terus mulakan agian kita dengan menahan sesiapa yang lalu lah. Semua excited nak bagi, nak agih. Jadi semua dah ready dengan tugasan masing-masing. Sebab apa? Main tahan-tahan orang tepi jalan ni sebenarnya ada risiko dia lah. Jadi semua main peranan masing-masing. Ada yang tukang tahan, ada yang tukang bagi. Kita tak nak benda yang tak diingini jadi. Sonok-sonok juga. Yang pasti keselamatan mesti dijaga. Kami juga menerima kunjungan dari Majlis Belia Sungai Siput. Jadi program ni hasil kerjasama daripada MBD Sungai Siput. Ribuan terima kasih lah kepada Bos Arif Zaki and the gang. Jangan lupa follow kami sebab kami ada banyak lagi program yang kami akan buat lepas ni. Pejam celik, raya pun dah nak dekat. Kami nak minta maaf jika ada kekilafan, terkasar bahasa ke, tertinggi suara ke sepanjang program yang kami buat sepanjang tahun ni. Kami, Barisan Majlis Belia Felda Lasah mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin.